Demikian itulah auhayna. Kami wahyukan ilaika kepada engkau ruhan. Di sini ruh ialah Quran, bukan Jibril. Kalau terjemah Jibril salah. Kami wahyukan kepada engkau ruh, iaitu Al-Quran min amrina. Ma kunta tadri. Yang sebelum kami wahyukan, Allah kata kepada Nabi Muhammad, ma kunta tadri. Apa terjemah? Ma kunta tadri. Tidaklah engkau tadri mengetahui. Kunta tu, kalau kunta tu dahulu. Sebelum turun Al-Quran ataupun Ruh, engkau sebelum ni tidak mengetahui. Mal kitab. Apa itu kitab? Walal iman. Dan tidak juga iman. Jadi sebelum turun wahyu, Nabi tak tahu apa pun. Pasal kitab, pasal ilmu, pasal iman, Nabi tak tahu apa-apa. Maknanya bila Nabi berilmu, setelah turun Al-Quran. Jadi jelas, sebelum turun Al-Quran, engkau tak tahu apa-apa. Tapi bila turun Al-Quran, kamu, wahai Muhammad, kamu berilmu. Jadi pengajarannya apa? Pengajarannya, sepatutnya manusia sebelum dapat Quran memang jahil, zero. Tapi bila dapat Quran, dia berilmu, dia kenal Tuhan. Dia tahu hukum hakam. Jadi kalau berapa ramai orang yang sebelum Quran, sebelum dapat Quran, dia jahil. Tapi lepas dapat Quran, jahil juga. Apa makna tu? Sebenarnya Quran belum sampai pada dia. Sebab Quran datang untuk memberi ilmu. Daripada jahil kepada berilmu. Daripada kegelapan kepada cahaya. Daripada kufur kepada beriman. Itu tujuan Quran diturunkan. Tapi sekarang macam saya apa ni? Suara tak ada air ke? Okey. Jadi di sini jelas. Quran diturunkan untuk menghilangkan kejahilan. Kalau kamu baca Quran berkali-kali, khatam berkali-kali, tapi bila tanya tu tak tahu, tanya dia tak tahu, kan? Masih buat benda bid'ah. Jadi sebenarnya Quran belum sampai pada kamu. Hakikatnya Quran belum sampai. Walaupun kamu membaca dan khatam. Waktu lepas tu Allah kata apa? Walakin ja'alnahu. Akan tetapi kami jadikannya nur. Daripada sebelum ni kamu jahil tak tahu apa-apa. Kamu dalam kegelapan. Sekarang, kamu dah ada nur. Nur ni sebagai simbolik lah. Orang dalam kegelapan dia tak nampak apa-apa. Betul tak? Dia langgar je hukum Allah. Tapi bila dapat Al-Quran, seolah dia berada dalam cahaya, semua nampak. Yang ni halal, yang ni haram. Yang ni dosa, yang ni pahala. Daripada apa tu? Ilmu. Kalau dia tak belajar, dia tetap dalam kegelapan. Kemudian, nahdi bihi. Kami akan memberi hidayat dengannya. Man nasya. Siapa yang kami kehendaki. Min ibadina. Jadi Allah bagi tahu kami akan bagi hidayat dengan Al-Quran kepada siapa? Kepada siapa yang kami kehendaki. Jadi, kalau orang tu Allah tak kehendaki untuk dapat hidayat, orang tu dapat tak? Jadi macam mana kita nak dapat hidayat kalau Allah tak berkehendak? Macam mana? Jadi maksud Allah akan bagi hidayat pada siapa yang dia kehendaki, dan orang yang dia kehendaki ialah orang yang berkehendak, berusaha untuk dapat hidayat. Macam kita sekarang, kita ada usaha tak untuk cari hidayat? Maka orang macam kita ni, insya-Allah orang yang Allah kehendaki untuk diberi hidayat. Kemudian Allah bagi tahu hujung ayat apa dah? Wa innaka latahdi
Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, latahdi. Pasti memberi petunjuk. Ke mana ni? Ila siratin mustaqim. Kepada jalan yang. Tapi Allah sebut tak, engkau ni bagi petunjuk pada siapa? Dalam ayat ni, Allah sebut tak? Tak. Bila tak sebut, pengajarannya apa? Semua. Okey, soalan. Nabi ni boleh tak bagi hidayat? Tapi kalau ikut ayat ni, cuba tengok ayat tu. Engkau pasti memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Adakah bermakna Nabi boleh bagi hidayat? Boleh. Hidayat ilmu. Hidayat ada dua kan? Satu hidayat ilmu, yang kedua hidayat taufik. Jadi maksud ayat ni ialah engkau boleh memberi hidayat, iaitu hidayat ilmu. Dari mana Nabi dapat ni? Hidayat ilmu sehingga Nabi boleh tunjuk pada manusia. Kalau sebelum turun Al-Quran, Nabi boleh tak bagi hidayat pada orang, bagi panduan? Tak boleh. Sebab itulah, sebelum datang Al-Quran, Nabi duduk kat mana? Kat mana? Kat gua. Kenapa Nabi tak bagi hidayat pada manusia? Sebab Quran belum turun. Jadi bila Quran turun, ada dua tanggungjawab. Bila Quran turun ataupun sampai pada kita ada dua tanggungjawab. Pertama apa dia? Wajib kita tadabbur, wajib kita faham, wajib kita berilmu. Kemudian yang kedua, bila kita faham, kita berilmu, kita amal. Dan satu lagi yang ketiga, tahdi. Engkau kena tunjuk pada orang lain pula ke jalan yang lurus. Dan ini juga menunjukkan yang kita minta dalam solat, ihdinas siratal mustaqim. Kan? Nak tunjuk, kita minta jalan yang lurus, benar jalan apa tu? Apa dimaksudkan siratal mustaqim? Inilah Quran. Ya Allah sifatkan sebagai apa?